Hello guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Seram Kita. Hai korang, hari ni kita nak buat hari ni Afan hilang dekat dalam rumah aku. So guys, macam aku cakap tadi, ya betul, Afan hilang dekat dalam rumah aku. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab tadi dia cakap dia nak pergi hantar makanan dekat rumah aku. Lepas tu aku pun cakap lah, okey, hantarlah macam tu kan. Siapa je tak nak makanan free kan. Lepas tu tunggu tak sampai-sampai makanan. Bukan setakat makanan, si Afan tu pun tak sampai-sampai. Dah pukul 12 malam tak sampai-sampai. Sampai mak dia sendiri yang message aku, tanya mana Afan, tak reti nak balik ke, main game ke dekat rumah aku macam tu. Aku cakap lah, tak ada, tak sampai pun lagi. Lepas tu mak dia terus risau lepas tu muka aku lah nak kena jawabnya mana si Afan ni. Dan aku dah message Afan banyak sangat, tanya mana dia. Dia tak reply message aku. Aku tak tahulah dia pergi mana, dia pergi lepak rumah kawan dia ke apa. Tapi at least hantarlah makanan aku tu dulu, aku lapar ni. Tapi yang tu tak apa lagi. Sekarang ni ada masalah yang besar lagi korang. Tadi aku sajalah pergi tengok CCTV dekat rumah lama aku, dan aku nampak Afan pergi hantar makanan dekat situ. Padahal aku dah bagi tahu Afan tahu yang aku dah pindah rumah. Macam korang tengok sekarang ni, aku dah ada dekat rumah lain. Aku dah pindah rumah dah. Dan macam korang tengok, aku tengah rekod dekat ruang tamu tau. Sebab bilik aku tak siap lagi. Aku tak siap hias lagi bilik aku untuk shoot video. So aku rekod ni dekat ruang tamu. Sebab itulah korang tengok macam bersahaja gitu je. Tapi tak apa, sekarang ni kita cakap pasal Afan. Aku tengok dekat CCTV tu, Afan dia pergi masuk dekat rumah lama aku tu. Masalah sekarang, rumah tu tak ada orang duduk. Rumah tu dah tak ada orang duduk. Kenapa dia pergi masuk dalam tu? Dia nak buat apa makanan hantar kat situ? Bukannya ada orang. Kucing aku pun aku dah bawa balik tau, tak ada kat situ. Aku tak tahulah apa yang jadi dekat Afan sekarang. Tapi aku cakap siap-siap, rumah tu memang seram sikit macam tu. Macam ada sesuatu macam tu. Dan sekarang ni Afan tak keluar-keluar lagi tau daripada rumah tu. Tapi tak apa, jom kita tengok CCTV tu sekali lagi. Kita tengok sama-sama dan korang tengok sendiri macam mana Afan tu masuk dalam rumah tu macam tu. So tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok CCTV Afan dekat rumah lama aku. Let's go. So guys, sekarang ni kita dah ada dekat CCTV rumah lama aku. Dan macam korang tengok, Afan buka pagar rumah lama aku dan dia terus masuk. Yang masalah sekarang ni, Afan ni dia tak nampak ke rumah tu macam bersepah. Sebab rumah tu aku tak siap kemas lagi macam tu. Kau tengok tu, ada rumput-rumput, ada daun-daun tu. Tak nampak ke macam tak ada penghuni dekat situ? Kenapa kau berani sangat nak hantar makanan dekat situ? Tanyalah aku sekali lagi ke apa, kan Iman keluar ke apa? Tak ada kereta pun. Kau nampak tak? Dia pergi masuk dekat dalam rumah lama tu. Kau dah kenapa masuk Afan? Kau nampak kan kereta tu tak ada? Macam korang tengok ni, dia masuk rumah aku macam tu je. Dia tak perasan ke yang dalam rumah tu dah tak ada perabot? Takkanlah dia tak boleh nak agak. Tak ada orang dekat dalam rumah tu dah. Tengok tu, nak pergi mana? Dia pergi naik atas weh. Aku tak tahu apa yang Afan lakukan dan apa dalam fikiran dia. Takkanlah dia tak boleh nak agak rumah tu tak ada orang. Kenapa nak bagi hantar lagi? Kereta tak ada dekat rumah tu, perabot tak ada dekat rumah tu. Rumah tu bersepah macam tak ada penghuni. Sebab aku tak siap kemas lagi macam tu. Kan kenapa dia ada keberanian nak masuk hantar makanan dekat dalam rumah tu? Kenapa Afan? Kenapa? Weh, Afan dah reply message aku. Tapi dia cakap dekat aku, Iman, tolong. Dia hantar gambar dia. Weh, muka dia macam tengah terkejut, macam tengah tengok sesuatu. Kau tengok apa Afan? Jangan cakap kau tengok hantu lah. Dia hantar video weh. Jom kita tengok sama-sama video ni. 1, 2, 3. Bismillah. Weh, Afan. Weh, sekarang ni aku rasa aku kena pergi sana. Weh, apa benda yang pakai topeng belakang dia tu? Weh,
sekarang ni aku rasa memang aku kena pergi balik dekat rumah lama aku dan bawa Afan balik macam tu. Sebab aku rasa Afan ada dekat sana lagi tau. Macam kau tengok dekat video tu, ada benda merah dekat belakang dia. Aku rasa dia terkurung dekat dalam rumah lama tu. Aku tak tahulah dia terpukau ke apa sampai dia masuk dekat dalam rumah tu. Tapi tak apalah. Sekarang ni jom kita pergi dekat rumah lama aku dan kita selamatkan Afan. Let's go. Aku dah call Afan banyak kali tapi dia tak angkat. Tapi tak apa, jom kita terus pergi ke sana. So let's go. So guys, sekarang ni aku dah sampai dekat rumah lama aku. Macam korang tengok dekat depan rumah aku ni, kau tengok, inilah rumah lama yang aku duduk. Dan macam korang tengok memang bersepah gila weh. Sebab apa rumah ni bersepah? Sebab aku tak sempat nak mengemas sepenuhnya lagi. Macam korang tengok rak-rak ni, aku tak siap nak ambil lagi letak dekat rumah baru macam tu. So nanti time aku free, barulah aku kemas sepenuhnya macam tu. Wih, macam korang tengok sekarang ni, pintu rumah ni macam terbuka sikit. Sepatutnya aku kunci tau pintu ni. Selipar Afan. So betul lah macam kita tengok dekat CCTV tu, Afan masih ada dekat dalam rumah ni. So jom kita tengok sama-sama. Bismillah weh. Afan, macam korang tengok rumah aku memang bersepah lagi. Macam aku cakap lah, aku tak siap nak kemas lagi. Hello Afan? Wih, sumpah aku takut. Hello Afan? Wih. Afan? Aduh, betul ke Afan ada dekat rumah ni? Macam kita tengok, yelah slipper dia ada kat luar. Tapi entah-entah tu slipper je. Orang dia dah balik ke apa, aku tak tahulah. Afan, weh, betul ke aku nak buat ni? Weh, korang tolong aku sekejap. Betul ke aku nak kena naik atas, nak cari Afan dekat atas? Sebab apa? Sebab aku takut weh. Sekarang dah pukul 2 pagi. Takkanlah aku nak naik sorang-sorang. Cukuplah aku masuk rumah ni sorang-sorang. Sebab apa aku takut? Sebab aku dah lama tak duduk sini weh. Aku takutlah macam-macam benda ada kan. Aku tak naklah cakap kuat-kuat sebab aku sorang-sorang. Aku takut. Kita naiklah Sebab kalau aku tak naik macam sia-sia lah aku datang. Mungkin betul kot Afan dekat atas. Tak apalah, kita naik sama-sama korang. So tak adalah aku takut sangat. Weh, sorry, kosong gila rumah ni. Kosong gila weh. Afan, ke mana kamu? Aku ni dah lah penakut. Weh, ke Afan dalam ni? Tapi sini cerah weh. Tantar kat situ kan. Afan? Afan! Afan! Afan lah tu kan? Afan? Afan? Afan! 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 Bangun! Weh! Afan! Jom balik weh. Kenapa Afan buat kat sini? Jom balik. Tak nak banyak cakap. Jom kita balik. Sumpah seram. Aku takut. Jom balik. Weh, Afan, apa benda yang Afan buat kat sini? Kan mana cakap memang pindah? Aduh, bahayalah sekarang ni. Afan tahu tak Iman nak jawab apa dekat mak Afan? Dekat bonda Afan? Dah asyik kena marah dah aku ni. Sumpahlah. Mana benda tu? Benda tu mana? Tak apalah, jomlah kita balik terus. Aku pun tak nak jumpa juga benda tu. So guys, kita dah sampai balik ke rumah. Alhamdulillah semuanya settle. Afan pun aku dah siap hantar ke rumah dia balik. Dan sekarang ni dia tengah kena marah dengan mak dia. Faham ke? Siapa sudah tak ada terasa, dah tahu rumah tu tak ada orang, kenapa kau pergi masuk? Tapi masalah sekarang ni, aku ada juga tanya pasal tu dekat Afan. Tapi dia cakap dekat aku yang suruh dia masuk. Masa bila aku suruh dia masuk rumah tu? Tapi tak apa, sekarang ni kita nak tengok balik CCTV tadi. Aku nak tengok ada benda yang
pelik ke sampai buat dia masuk rumah macam tu? Dan apa benda yang warna merah tu, yang pegang Afan tu, yang pakai topeng dekat Afan tu? So tak apa, jom kita tengok balik CCTV. So guys, sekarang ni kita dah ada dekat dalam CCTV balik, dan sekarang ni kita nak cari apa benda yang pelik dekat dalam video ni. Dan macam korang tengok, Afan dah masuk dalam pagar rumah lama aku, dan dia ketuk pintu macam biasa. Lepas tu terus dia masuk. Weh, tu aku ke? Weh, tu bukan aku. Tu bukan aku. Tu bukan aku. Aku kat sini. Weh, benda tu senyum. Weh, aku rasa benda tu menyerupai aku tau. Lepas tu patutlah Afan terpedaya, dia cakap aku jemput dia masuk. Padahal tu bukan aku. Tu setan, tu hantu yang menyamar jadi aku. Weh, kenapa benda tu menyamar jadi aku? Dan kenapa dia macam nak colik Afan macam tu? Afan ada buat salah apa dekat dia? Lepas tu kan, satu lagi benda seram. Korang tahu tak? Kan aku ada cakap dekat Afan, dah kalau betul lah dia cakap aku yang jemput dia masuk. Lepas tu kenapa dia mesej aku minta tolong pula? Lepas tu korang tahu tak dia cakap apa? Dia cakap, masa bila Afan mesej Iman minta tolong? Lepas tu yang mesej aku siapa? Jangan-jangan benda yang menyamar jadi aku tu. Aku rasa video ni sampai kat sini saja. Aku harap korang suka video ni. Aku minta maaf sangat sebab lama tak post video untuk korang, sebab aku busy. Korang nampak lah, aku baru pindah rumah. So banyak benda yang aku kerja yang aku tak siap buat lagi macam tu. So sebab itulah video YouTube aku jarang sangat post video. Tapi kali ni aku akan post video banyaklah untuk korang, macam tu. So aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat dekat korang sebab masih lagi tengok seram kita. Dan jangan lupa subscribe channel seram kita. Lepas tu like video ni banyak-banyak. Lepas tu korang komen dekat bawah banyak-banyak. Siapa yang mesej aku cakap minta tolong tu kalau bukan Afan?